Mana nak naik ni? Yo. Oh, tu kau masuk sinki kau. Ha. How you like that? Ti. Masak. Hari dah ni. Asal dah. Tapi Rara dah masak dah kalau tadi. Sebelum Rara nak packing barang basah, Rara letak dulu dalam freezer. Tak kotor tapi cuma dia ada macam habuk-habuk. Tadi masa lepas Rara pergi beli bahan masakan ni, Rara panas. Jadi Rara biarkan handphone Rara sejuk. Lepas tu Rara pergi kemas panas dekat luar. Maka terlanjutlah masa ke 3 hari. Pukul 12 lebih. Suhu. Ada yang tanya, cakap dengan Rara, rasa edit yang cakap Rara buatlah video bersih-bersih tersejuk. Masalahnya tersejuk Rara tak kotor, Rara selalu bersih je. Jadi Rara bersihkan macam menyambil memasak, Rara bersihkan. Jadi taklah bertambah kerja Rara tu. Sambil-sambil memasak, sambil-sambil mengelak, sambil-sambil membuang bahan masakan yang dah kering macam limau tu, lambat ni, dia kering. So, kita packing lauk masakan. Sebelum Rara kemas Rara punya bahan basah ni, tinggal parking dalam sejuk je. Rara nak kerja ke Rara punya mangkuk kat sini. Ni dah gunanya Rara punya troli. Pusing. Senang Rara tak punya mangkuk, Rara just seret diri saja. Mana Rara nak? Sebab Rara punya dapur ni kan luas. Rara tangkap punya mangkuk kan belah sana. Rara nak tangkap mangkuk sini, Rara bawa ke sana.
Jom. Penuh ikan dah. Dah kena pakai 2 bekas ni. Udang ni ada dah boleh pakai macam ni. Kan kena bahagikan 2. Tak nak terak sekali lah bawa. Rara memang letak je bekas kosong ni kat belah dalam ni. Dia nak beli lagi, dah tarik je. Ni, harus cuci macam biasa. Tak cuci nanti kalau kita guna lagi bau ikan. Ikan ni Rara kena potong ekor dia supaya memudahkan dia masuk dalam bekas. Tadi Rara test satu. Kalau dia masuk ramai-ramai sebab dia besar. Ya. Rara tumpangkan sini buka. Menjulur ke? Menjulur pula dia. Satu bekas Rara dapat 4 ekor. 3 ekor. 1, 2, 3. Satu bekas Rara dapat 3 ekor dan satu bekas Rara dapat 3 ekor. So 1 kilo Rara dapat 3 ekor. Jom, parking. Siap. Hari ni Rara dapat beli 2 jenis sayur. Sayur nangka. Ni sekilo tau. Rara ingat Rara nak masak lemak cili api lah. 3. Rara beli 3 sayur nangka. 2 bayam seikat. Dan cili akar. Cantik cili akar ni. Sayur bayam. Oh, nampak nangkanya Rara beli 2 bungkus. Sebab nanti kalau dah masak dia kecut tau.
Sekejap lagi siap susu ni nak makan tengah hari. Sayur bayam. Lama letak sini. Ini tak bila-bila dah nak tunjuk kepada terlupa je. Lama kecut dah punya limau puri. Ini cili akar baru. Nanti dah letak dalam bekas. Satu bekas yang ada tisu supaya dia tak cepat buruk. Tapi biasanya cili ni belum sempat dia rosak dah habis guna dah. Saya nangka letak sini. Satu. Sedap ni. Tak sabar dah nak masak lemak cili api. Dah pergi beli barang keperluan kering dulu. Beli sekali santan baru dah masak. Nangka susah nak cari ni. Kebetulan hari ni rezeki dah dapat beli. Dah beli 2 bungkus terus. Puas saya makan. Sebab bila masa dah nak pergi ke pasar kan, dah kebetulan abang tu ada jual. Nah, sapu lah. Dah punya bekas telur pun kosong. Nanti pergi beli barang kering semua baru dah top up. Rara ada saki baki tepung goreng ayam. Saya nak buang, jadi Rara nak campurkan dekat Rara punya udang goreng. Biasanya kan Rara goreng udang kan tak ada garam, tak ada pernah berasa goreng macam tu je. Tapi Rara ada tepung ni, Rara campur je kat udang tu. Mana udang Rara Cara tu udang ni Rara dah bersin. Apa Rara cakap? Laju sangat. Tara! Ni udang Rara dah bersihkan. Jadi Rara cuma campurkan dengan tepung tadi tu. Simpan dalam bekas. Cara minyak ambil. Panaskan minyak. Minyak Rara ni ada macam serpihan-serpihan harapan dekat dalam tu. Bekas Rara goreng nugget dengan ikan bilis, tapi masih bersih lagi dan masih boleh digunakan lagi. So Rara guna. Ya. Sayang baki tepung ni. Tak nak dia kering sangat macam ni kan. Letak makan air. Melak. Yeah. Okay. Ini cukup. Cuci. Baru Rara teringat, elok Rara masukkan udang ni sebelum minyak terlalu panas. Sebab korang, dia berhambur. Bismillahirrahmanirrahim. Macam gunung berapi. Tu dah start. Makan udang, nasi putih pun sedap. Dengan sayur goreng pun sedap. Merah. Cantik. Sebenarnya balik kerja, petang sekarang Rara masak macam ni je. Sebenarnya suka makan simple sama. Kita orang punya selera sama. Buat kuah limau. Tenyir dengan cili api. Sedap ni, ya Allah. Sebenarnya itu. Sayang itu. Jumpa makan tengah hari. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.